Ketua Hakim Negara, Ketua Polis Negara, SPM. Ketua SPRM, AG, mana-mana jawatan besar dalam badan penguatkuasaan ataupun badan penghakiman negara ni, kebanyakannya di bawah kuasa yang di-Pertuan Agong untuk melantik atas nasihat Perdana Menteri. Isu dia dekat situ. So kita kena put satu sistem baru di mana semua jawatan-jawatan penting ni dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong bukan atas nasihat Perdana Menteri, tapi atas nasihat satu badan yang lebih orang kata demokratik lah, which is the best way. Kalau kita tengok dalam sistem negara kita based on separation of power, the best way is parlimen, legislatif. Sebab negara kita ada 3, eksekutif, legislatif, judiciary kehakiman. Ketiga-tiga ni tak boleh masuk campur. But indirectly, kalau kita di Malaysia ni, eksekutif adalah orang sama dalam legislatif. By right, kalau nak lagi transparent system, better legislatif. Sebab dalam legislatif, select committee yang dipilih mewakili kerajaan dan pembangkang. Contoh macam PAC. Pengurusi PAC pembangkang, MAT kan. So kalau kita ada satu select committee untuk melantik jawatan-jawatan ni kan, untuk mencadangkan nama-nama, ada wakil kerajaan, ada wakil pembangkang, there will be more transparent untuk pelantikan ni. So that's why macam SPRM, polis dan sebagainya, dah sampai masa sebenarnya untuk kita buat satu sistem, keluarkan mereka ni dari segi pelantikan itu, keluarkan daripada campur tangan Perdana Menteri itu bagi nasihat. Sebab di situ memang ada kebarangkalian yang mungkin kecil, mungkin besar, untuk ada campur tangan eksekutif dalam satu-satu isu.